Guys, Assalamualaikum. Bagi Mercedes W222, cermin depan dia ada banyak jenis guys. Untuk Contica confirm memang nak kena ada chassis number. Kadang-kadang korang bagi chassis number pun tak boleh nak detect. Serius. Sebab cermin dia beza dekat sini. So kalau macam korang tengok ni, ini model facelift. Apa beza dia? Banyak beza dia. Korang nampak saiz memang sama. Dia ada UV. UV tu cermin dia memang ada hijau biru. So aku sharing kat korang nak bagi korang faham model ni. Mari. Ini asal cermin lah. Korang boleh tengok dekat sini. Function dia punya radar. ADAS. Besar Semua dia lain tau. Okey, kita tengok kat situ pula. Ini pun dah boleh tutup juga. Ori juga. Okey, nampak? Beza dia. Yang ini dah kecil. So nampak kan different dia. So belah sini dia solid lah. Ini betul-betul ori lah. Mana? Tolong dirikan. Dia cermin dia memang dah cantik guys. Baring ada. Okey, mari sini guys. Nampak? Dia memang ada petak. Kalau Mercedes, bukan semua Mercedes dia ada UV. Cermin depan dia ada UV. Biasa G-Wagon, W222. Dia tak banyak. Bukan semua Mercedes ada UV. Kalau ada UV, dia ada petak kat sini. Nampak? Petak-petak kecil-kecil tu. Ni. Nampak kat sini? So, daripada jauh, cermin tu dah warna macam biru, hijau. Dia dah UV lah guys. Kemudian ni function ni kau nampak banyak Okey, terbalik kan. Ini facelift punya model version kamera dia. Pattern dia macam mana? Dia ada serong, ini. Okey, kalau sini pula dia lain. Nampak? Memang kau dapat serong tapi tapak dia semua lain. Cuba tengok. Ini beza sini. Okey. Dengan ni dia tutup. Nampak? Guys. Belajar sesuatu. Pagi.